Dengki samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Yang kita tak perasan. Cuba kalau kita dapat sesuatu kegembiraan, orang pertikaikan, apa perasaan kita? Kita pun akan kecewa. Dia dapat naik pangkat, Hamilah rezeki kau. Hamilah, tahniah tau. Kalau lelaki, dia senang. Dia tak puas hati, dia cakap direct, dia tak cakap belakang. Weh, macam mana kau boleh naik pangkat? Dia sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat naik? Mana aku tahu, aku rasa setakat ni kalau aku ponteng-ponteng dengan kau pun, kerja aku siap weh. Mungkin sebab tu kot, bos naikkan pangkat aku. Yalah, tak ada orang tanya. Lelaki macam tu. Orang perempuan. Depan sebab siap puji ni. Tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuknya kawan-kawan dia kutuk dia. Masuk kawan-kawan ni, yang geng-geng ni. Jom, dia masuk dalam grup ni. Dia terlupa. Dalam yang langsung masuk tu bercakap, termasuk budak yatim anugerah semua masuk dalam tu. Kau